Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan poster kami yang bertajuk Hak Mereka, Amanah Kita di bawah tema Adab dengan Haiwan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, adab bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang halus, berbudi bahasa dan kesopanan serta turut memberi maksud cara seseorang berkelakuan dalam sesuatu situasi tertentu. Sebagaimana yang kita tahu, haiwan bukan sekadar makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi mereka turut merupakan amanah yang dititipkan kepada manusia untuk dilindungi, dijaga serta dipelihara dengan penuh ihsan. Dalam Islam, setiap kebaikan yang dilakukan terhadap haiwan bukan sekadar amalan mulia, bahkan turut dikira sebagai ibadah yang semestinya akan diberikan ganjaran pahala. Dua objektif utama yang akan kami berikan perhatian dalam poster ini adalah yang pertama, untuk mengetahui adab Islam dalam berinteraksi dengan haiwan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua pula adalah untuk mengetahui kepentingan menjaga hak kebajikan haiwan dalam kehidupan seharian. Hasil daripada dapatan perbincangan ini kami dapati, menurut Imam Al-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan umat Islam diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada semua makhluk, termasuklah haiwan. Maka tidak dibenarkan kita menyeksa mereka, bahkan tidak dibenarkan membiarkan mereka dalam keadaan lapar dan mengabaikan kebajikan mereka. Para ulama menegaskan bahawa ihsan iaitu berbuat baik kepada haiwan adalah perintah agama dan merupakan salah satu daripada adab sebagai seorang Muslim. Oleh itu, umat Islam dilarang menyakiti atau menyiksa haiwan selaras dengan prinsip belas ihsan yang dituntut oleh agama. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka kerana seekor kucing yang diikatnya dan tidak diberikan makan, bahkan tidak juga dibenarkan makan binatang-binatang yang ada di atas lantai. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kita betapa beratnya dosa apabila kita menganiaya binatang, apatah lagi jika mengabaikan kebajikan mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah kami akan mendapat ganjaran jika berbuat baik kepada haiwan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, pada setiap yang bernyawa itu pasti ada pahala. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hak dan kebajikan haiwan dalam kehidupan seharian sebagai tanggungjawab seorang Muslim. Maka terjawablah kedua-dua objektif yang kami kemukakan sebentar tadi. Kucing ni lagi menyemaklah. Lagi dia kan apa je. Tak baiklah buat macam tu kat dia. Alah, untuk kucing aku pun. Keesokan harinya, Dalam Islam, kita disuruh beri makan dan minum kepada haiwan secukupnya. Itulah tanda kita ada sifat kasih sayang. Ya, betul. Kalau kita tak ada kucing, kita ada makan, kita tak ada selesa, semua tu kita akan dapat pahala. Tapi kan kau halau dia, dia tu tak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan scene yang pertama tadi, apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah sikap tidak keperhatian seseorang terhadap haiwan yang menyebabkan seseorang itu bertindak kasar terhadap haiwan tersebut tanpa memberi belas kasihan. Sedangkan Islam mengajarkan kepada kita untuk berbelas kasihan dan berterima rasa terhadap semua makhluk termasuklah haiwan. Nama aku Comel. Aku tak mampu bercakap, tapi aku ada perasaan. Aku lapar, sejuk, aku takut. Tapi manusia, mereka tak faham. Ish, kau ni semak ah. Sana ah. Alah, aku nak duduk je. Aku tak kacau kau pun. Kesian dia. Makan. Terima kasih orang baik. Macam tahu-tahu je aku lapar. Kadang kan, kita rasa benda tu kecil je. Tapi dekat mata haiwan, benda tu sangatlah besar. Kita tak suka bila orang hadik kita, untik kita. Haiwan pun sama. Dia pun tak suka juga apa yang kita tak suka.
dia tak ada tempat untuk bersuara. Tapi dia pun tetap ciptaan Allah. Jadi kita kenalah sayangi dia. Kita tak boleh buat sesuka hati kita walaupun kita tak suka dia. Apalah nasib aku jadi kucing. Kalau ia pun, janganlah benci aku. Nasiblah masih ada orang baik. Terima kasih orang baik. Sayang korang. Penonton yang dikasihi sekalian, cerita yang korang baru je tengok tadi bukan cerita tentang seekor kucing semata-mata. Ia menunjukkan ia adalah kisah realiti yang berlaku di sekeliling kita. Betapa ramai di antara kita yang lupa bahawa haiwan juga makhluk Allah yang mempunyai hak untuk dilayan dengan baik. Adab dengan haiwan bukan sekadar memberi makan dan mengusap manja. Ia bermula dengan kesedaran dan diteruskan dengan tindakan yang dibimbing oleh ihsan di dalam hati. Saya akan kongsikan kesan baik dan buruk menjaga adab terhadap haiwan. Pertama, menjaga adab dapat membentuk kepribadian yang mulia seperti sifat penyayang dan sabar. Kedua, ia meningkatkan nilai ihsan dalam diri iaitu berbuat baik walaupun terhadap haiwan. Ketiga, ia juga memelihara keseimbangan ekosistem kerana setiap haiwan ada peranan dalam alam. Namun, jika adab ini diabaikan, pertama, haiwan akan menderita dan teraniaya. Kedua, kita akan hilang nilai kasih sayang dan empati dalam diri. Ketiga, ia boleh merosakkan imej masyarakat dan mengganggu ekosistem serta alam sekitar. Oleh itu, marilah kita semai adab dan nilai ihsan dalam diri. Jangan biarkan hati menjadi keras terhadap makhluk yang tak mampu untuk membela diri. Kerana pada akhirnya, adab kita dengan haiwan adalah gambaran akhlak kita sebagai manusia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.